program insentif jemaah haji muasasah tajaan penuh kerajaan negeri yang dimulakan pada tahun 2024 akan dilanjutkan bagi membiayai golongan yang memerlukan. Pelaksanaan insentif ini yang pertama kali di tahun 2024 telah membiayai 36 orang jemaah haji dari kalangan asnaf fakir miskin. Setelah beberapa penambahbaikan dibuat oleh Jabatan Agama Islam bersama pihak tabung haji, bilangan jumlah tajaan dapat ditingkatkan kepada 46 orang pada tahun 2025. Menyedari impak penting kepada pelaksanaannya, insentif ini akan diteruskan tahun 2026 dengan jumlah peruntukan 1.2 juta. Atas usaha pihak JAIS bersama pihak tabung haji adalah dianggarkan peruntukan ini akan dapat memberikan peluang mengerjakan ibadah haji kepada seramai 75 orang jemaah bakal haji Selangor yang ditaja sepenuhnya oleh pihak kerajaan negeri. Selain tajaan penuh kepada jemaah haji, bantuan muasasah haji ataupun kerajaan negeri telah membantu 6,000 orang jemaah melalui insentif muasasah haji, iaitu bantuan RM1,000 kepada setiap jemaah. Sejak insentif ini dilaksanakan di tahun 2022, seramai 18,000 jemaah muasasah telah dibantu kerajaan negeri. Insentif ini akan diteruskan pada tahun 2026 melalui kerjasama kerajaan negeri dan MBI dengan penambahbaikan di mana kerajaan negeri akan meningkatkan jumlah insentif yang diberikan daripada RM1,000 kepada RM1,500 dan 9 juta akan disediakan bagi pihak kerajaan negeri dan yayasan MBI bagi membantu insentif muasasah haji tahun 2026.